Mengumumkan ketibaan yang berusaha Encik Safwan bin Haji Rabami, Pengarah Pendidikan Negeri Perak, diiringi oleh tetamu-tetamu kehormat masuk ke dalam Dewan Chancellor Universiti Teknologi Petronas. Majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu kebesaran negeri Perak. Hadirin diminta untuk kekal berdiri bagi menyempurnakan lafaz ikrar. Ikrar rukun negara. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan atas bacaan ikrar yang penuh bersemangat sebentar tadi. Hadirin dipersilakan duduk. Untuk makluman hadirin sekalian, bacaan ikrar itu tadi telah diketuai oleh Encik Hasrul Hasri bin Mat Saad, Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Hadirin sekalian, tampak indah kalung suasa dibawa teruna ke Tanjung Keramat. Tangan kita dah pada yang esa. Semoga majlis beroleh rahmat. Bagi memberkati acara kita pada hari ini, majlis seterusnya ingin menjemput Saudara Adil Raya bin Husaini dari SMKA Sultan Azlan Shah untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu saja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis Perak Brid Madani ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan yang kami perolehi pada pagi ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami menimba dan mencari ilmu. Anugerahkanlah kesihatan dan kecemarangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, tabahkanlah kepada kami kecintaan dan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami serta memimpin pemimpin kami agar terus beristiqamah, berhikmat dan berbakti, membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat-Mu. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran negara ini sepanjang zaman. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dhikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badan hayyan layyinan bi ta'atik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Adil Raya bin Husaini atas bacaan doa sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030 dan salam We Deliver. Yang berusaha Encik Safwan bin Haji Rabai, Pengarah Pendidikan Negeri Perak. Yang berusaha Puan Syamsina binti Syahrul, Pengarah Kanan Komunikasi Korporat, Universiti Teknologi Petronas. Yang berusaha Encik Mokhtar bin Wahid, Timbalan Pengarah Sektor Pengintegrasian Teknologi Pendidikan, Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Puan Fimaris binti Muhammad Arif, Pengarah Pusat Sumber Maklumat Universiti Teknologi Petronas. Yang berusaha Encik Azlan bin Osman, Pegawai Pendidikan Daerah Perak Tengah. Yang berusaha Encik Nurhan bin Sumi, Elias Syuib, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan. Timbalan-timbalan pengarah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan dan Ketua-Ketua Penolong Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah Perak,
Encik Syamsahimi bin Harun yang di-Pertua Majlis Pengetua Sekolah Menengah Perak, Tuan Haji Muhammad Halili bin Haji Muhammad Isa, Pengerusi Persatuan Guru Besar Malaysia Perak, pegawai-pegawai Universiti Teknologi Petronas, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Perak, Jawatan Kuasa Persatuan Pusat Sumber Sekolah-Sekolah Negeri Perak, pengetua-pengetua, guru besar Negeri Perak, guru-guru serta murid-murid sekolah-sekolah Negeri Perak, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi rasa syukur dipanjatkan kerana atas limpahan inayahnya kita dapat sama-sama berkumpul di Dewan Chancellor Universiti Teknologi Petronas pada hari ini bagi melaksanakan program Perak Read Madani, Read Everywhere and Digitally bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan tahun 2025. Bagi mewakili jawatan kuasa penganjur, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para tetamu terhormat, guru-guru dan para murid yang dikasihi sekalian ke Universiti Teknologi Petronas. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama memeriahkan majlis kita pada hari ini. Kecil tapak tangan Dewan Chancellor Universiti Teknologi Petronas kami tadahkan. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, saya akan menyerahkan majlis kita pada hari ini kepada rakan pengacara saya, Saudari Ummu Salmah binti Muhammad Aizuddin dari SMKA Sultan Azlan Shah untuk mengendalikan slot yang berikutnya. Anda semua sudah bersedia? Ayo kita mulakan. Silakan Ummu. Baiklah, terima kasih Cikgu Hazi. Assalamualaikum semua. Apa khabar anda semua sihat? Tak kuatlah, nak kuat lagi boleh? Anda semua sihat? Baik. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi biar saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Ummu Salmah binti Muhammad Aizuddin, pelajar tingkatan 2 dari SMKA Sultan Azlan Shah. Baik, istimewanya hari ini saya tak berkeseorangan, tapi saya bawa teman saya bersama. Dipersilakan. Hai semua, nama saya Devina Priyaga Kemurisan, pelajar tingkatan 4 daripada SMK Ulu Bernam, Bagan Datuk Perak. Baik, Umum, tadi you kata tak kenal maka tak cinta. Sekarang ni kalian semua dah kenal. Jangan pula nak jatuh cinta Alright, Umum, to be honest, right, this is my first time being at UTP. What about you? Have you been here before? Sebenarnya saya pernah datang UTP, tapi ini kali pertama saya datang ke Dewan Chancellor ni. Cantik betul lah Dewan ni. Kan, cantik. Bukan tu sahaja, aura dia lain macam. Bukan Dewan Chancellor je, masuk je kompleks Chancellor terus mesti habis SPM nak kena study kat sini. Kita nak ambil kelas apa? Bidang kejuruteraan kimia lah, kira-kira kimia. Assalamualaikum. Boleh ke cikgu nak menyampuk sekejap? Boleh cikgu. Cikgu, saya tak tahu cikgu. Tadi cikgu kat sana ke? Kenapa cikgu kat sini pula ni? Tak nampak ke cikgu tadi pot kat sini? Oh ya ke? Okey. Tadi bukan main lagi ya, Ummu dan Devina bercerita tentang UTP. Ada cerita-cerita nak sama pelajar di sini? Mesti ada. Yang adik-adik yang datang di sini pun boleh pasang cerita-cerita untuk sambung belajar di Universiti Teknologi Petronas. Bukan datang saja-saja. Kita ambil suasana, kita ambil aura supaya rasa ingin menyambung pelajaran di sini. Ada rasa tak? Yang menjawab adik-adik sekolah rendah dan sekolah menengah ni ada rasa tak? Ada? Okey, terbaiklah. Okey, terima kasih kepada pihak UTP kerana menjadi tuan rumah untuk majlis kita pada hari ini. Baiklah, untuk pengetahuan Ummu dan Devina pada hari ini kita di dalam dewan ini disertai oleh hampir 40 buah sekolah di seluruh negeri Perak ni. Cikgu, Ya. kalau kat sini dah nampak ramai kan cikgu kan? Apatah lagi yang tengok secara langsung cikgu. Ada yang tengok secara langsung sebelumnya. Ya. 40 sekolah yang ada di sini. Tetapi ada juga sebanyak 1,104 buah sekolah di seluruh negeri Perak yang turut bersama-sama dengan kita menyaksikan program kita pada hari ini. Tepuk tangan sikit. 1,104 yang kita lihat di mana? Di saluran rasmi YouTube JPN Perak. Kalau tak jumpa YouTube JPN Perak, boleh buka Facebook rasmi JPN Perak. Di situ ada mereka letakkan pautan untuk melihat program ini secara langsung. Tapi kan 1,104 tu di semua sekolah di negeri Perak, betul? Tapi kita ada 12 sekolah, ini jangan lupa. Ada 12 sekolah yang akan kita bersama secara lintas langsung. Kita bawakan majlis kita pada hari ini kepada mereka.
supaya mereka boleh sama-sama menyertai, berada di sini. Jasad tidak di sini, tapi mindanya, semangatnya ada bersama dengan kita. Kalaulah boleh kita dapatkan, ada ke footage ataupun dari sekolah-sekolah tersebut? Boleh? Itu dia. Kalau nampak di skrin, ada beberapa sekolah yang di dalam dewan. Lambai sikit. Lambai. Yang bisa tengok mereka lambai. Ada ke sekolah anda di situ? Tak ada. Buat video sikit. Okey. Mereka akan bersama dengan kita sepanjang program, dan mungkin di pertengahan program nanti kita akan buat sesi lintas langsung bersama dengan mereka di sana. Kita tengok apa dapatan yang mereka dapat daripada program kita pada hari ini. Baik, kita tak nak buang masa sebenarnya, kan? Apa ke program kita yang pertama ni? Program kita pertama, program podcast. Podcast, Podcast ni apa ni, Divina? Kalau menurut kefahaman saya, podcast tu macam forum ataupun perbincangan berilmiah. Betul ke cikgu? Betul lah tu. Tetapi saya nak tambah sikit lagi. Podcast ni bukan sekadar perbincangan ilmiah, tetapi juga dia boleh turut dapat didengari secara digital. Sebab itu pada hari ini kita read everywhere and digitally. Kita boleh ulang dengar, kita boleh ulang lihat apabila sesi tersebut sudah tamat. Itulah kelebihannya hidup dalam zaman teknologi pada waktu ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya ingin mempersilakan ahli-ahli panel podcast kita pada hari ini untuk tampil ke pentas podcast yang cantik di hadapan ini. Dipersilakan. Yang pertama, yang bersuara Encik Safwan bin Haji Rabangi, Pengarah Pendidikan Negeri Perak. Turut bersama sesi podcast yang bersuara Encik Mokhtar bin Wahid, dan juga saksinya Bunga yang akan bersama mereka. Dipersilakan yang bersama Puan Krimalis binti Muhammad Arif untuk sama-sama menyertai sesi podcast kita pada hari ini, yang akan dikendalikan oleh moderator kita, iaitu Encik Syariman sendiri. Mereka akan membincangkan satu topik yang tidak asing kepada kita, iaitu buku dan masa depan. Sebelum mereka bermula ni, saya nak kongsikan satu trivia. Umur dan Devina, tahu tak dari mana datangnya perkataan buku ataupun book itu? Tak pastilah cikgu. Umur tahu tak? Tapi sebenarnya kan cikgu, saya pernah baca tau cikgu tentang asal-usul buku ni. Tapi kalau cikgu saya tak ingat pun. Okey. Yang tak tahu kita beritahu, yang terlupa kita ingatkan kembali. Okey, kata buku berasal daripada perkataan Latin lama, iaitu bucca, dieja B-U-C-C-A, yang bermaksud kulit pokok. Dah kenapa kulit pokok tu jadi perkataan buku pula? Kerana orang Rom zaman dahulu menulis di atas kulit pokok. Sekarang pula kita tak boleh hantar kulit pokok, kita boleh hantar buku. Tapi semua pun mungkin saja maklum, buku itu asasnya daripada pokok. Ada berkait, jadi kekallah book ataupun buku. Baik, kalau Encik Syariman dah bersedia ke? Encik Syariman? Kalau sudah bersedia, kita serahkan sesi podcast kepada Encik Syariman. Dipersilakan, the floor is yours. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Haziq. Tepukkan sikit untuk Cikgu Haziq. Untuk kita semua, Tuan, Cikgu Leta, Tuan Kim, Tuan Fatina dan yang lain juga. Cikgu Haziq itu merupakan bekas tokoh nilam kita dekat kebangsaan. Cikgu Leta berasa tak? Saya wakil negeri Perak untuk tokoh nilam negeri kebangsaan pada tahun 2008. 2008 Cikgu Leta di sini lagi sirih puluh kegagal menjadi guru Cikgu Leta. Okey, Cikgu Haziq, tepukkan untuk umur dari SMK Azlan Shah. Kasih Taufik, memberi izin laluan dan pelajar dan baca doa juga kepada SMK Azlan Shah. Juga Filipina merupakan naib Johan bicara buku kategori bahasa Inggeris dekat bahasa tahun lepas. Tahun ini kata dia nanti cerita. Ingat Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita tunjukkan bakat kalangan guru, kalangan anak-anak kita untuk program Perak Read Madani. Read itu stand for Read Everywhere and Digitally. Ini cikgu tu tak je juga, dia tak mungkin dijawab. Tuan-tuan dan puan, bersama saya hari ini Tuan Safwan, terima kasih Tuan Pengarah dan kesudian bersama dalam Perak Read Madani hari Tuan. Terima kasih Tuan. Sama-sama, terima kasih kerana menjemput saya untuk berpeluang bersama podcast pada hari ini. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Sebenarnya untuk tuan semua, Tuan Safwan adalah antara yang sentiasa menyokong dan ingin podcast ini dijayakan di peringkat negeri dan akan sampai juga di peringkat kebangsaan, insyaAllah. Terima kasih juga kepada Cikgu Leta, Tuan
Semalam pengarang daripada BSPP Cik Mokhtar, terima kasih. Dulu merupakan orang Perak lah. KPP, BTPN masa tu, Cik Mokhtar, terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan daripada pihak masih lagi saya pegang rakan-rakan itu sebab nanti saya masih lagi dekat dengan ini. Ya, terima kasih Cik Mokhtar. Dan juga Tuan Fim Imaris merupakan pengarah Information Resource Center atau dalam bahasa Melayunya Pusat Sumber Maklumat UTP. Tuan Fim, apa khabar? Baik, terima kasih atas jemputan sekali lagi. Untuk makluman Tuan dan juga yang lain, sebenarnya selain daripada podcast Edu Perak yang kita jalankan untuk jabatan Tuan, kita juga dapat bekerjasama dengan agensi luar dan antaranya ialah UTP, IRC. Kita jalankan baru ini podcast siri yang pertama dan saya dimaklumkan Tuan Fim akan ada siri 2, 3 dan seterusnya. InsyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih saya nak kesempatan ini sebelum kita teruskan isi podcast Tuan. Terima kasih kepada pihak tengah yang sudi menyambut kita kontakkan dengan tuan rumah tangga Perak ini yang jumlah kali adakan tuan-tuan. Kita biasa adakan dia membaca kebangsaan. Jom membaca. Tapi kita brandingkan dia dengan nama Perak Read buat kali pertama dan insyaAllah lepas kita tawarkan daerah mana pula yang nak menyambut kita punya tuan rumah ni pula untuk yang tahun depan. Terima kasih BTP, Puan Safina. Saya cerita sebenarnya saya asal untuk bincang dengan Puan Fim. Kita nak buat di foyer pusat sumber. Kita nak berkelah je bawa tikar, baca santai-santai. Lepas tu macam tak buat. Pihak BTP mencadangkan dewan di bawah. Kami pun okey je, tapi pun macam tak buat. Tiba-tiba dalam mesyuarat urusan bangun ni jaga bahasa, kami dimaklumkan okey pihak BTP, Kobran telah mengizinkan untuk kita menggunakan dewan yang indah ini. Tepukan bagi tuan-tuan, kita perlukan dewan sudah. Terima kasih. Pertama tahun ini juga kami berusaha untuk Jakarta. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan, anak-anak, kita fokus untuk podcast ini. Kerana soalan daripada podcast ini, kita akan tanya soalan. Terima kasih. Betul ke? Betul lagi. Ada soalan. Ada soalan dan ada hadiah. Tak apa, saya jawabkan. Ada soalan, ada hadiah. Baik, tuan-tuan, saya ingin mulakan dengan tetamu-tetamu kita Tuan Pengarah sendirilah. Saya yakin, Tuan merupakan seorang, saya tengok pun saya tahu dan saya kenali Tuan seorang yang suka membaca. Tuan, kalaulah saya ini soalan umum je Tuan. Genre buku apa, jenis buku apa yang jadi pilihan? Ketika saya di sekolah dulu, saya suka membaca buku yang berkaitan dengan kesihatan. Misalnya yang buku Nancy Wu, itu antara buku yang menjadi pilihan saya semasa saya di bangku sekolah. Tapi kini bila saya dah masuk kepada era pentadbiran, saya suka membaca buku yang berkaitan dengan leadership, kepimpinan. Dan juga saya juga suka membaca buku yang berkaitan dengan kerohanian, ketuhanan dan sebagainya. Ini antara perkara yang jadi pilihan saya untuk buku yang saya baca pada masa ini. Itu pilihan Tuan. Saya rasa betul kata buku Edith Blyton lah tu. Bukunya saya masih ingat lagi. Ada cerita apa? Mungkin yang seusia ke? Kira kan banyak tu Tuan. Hadi Boys kan? Hadi Boys, 3 sekawan. Ya. 5 sekawan. Cik Mokhtar pula pilihan. Okey, saya kira genre ya dekat dengan hati saya dia berubah mengikut usia itu sama macam bersama dengan masa saya kecil-kecil dulu saya suka baca yang saya kira banyak mempengaruhi dan mengembangkan personaliti saya. Saya suka baca, kira-kira saya suka baca hujang. Kemudian bila masuk sekolah saya suka, masa tu saya jadi pengarang sekolah. Saya suka buku-buku hikayat dongeng Quran yang sampai satu masa memang pakai cerita kami itu ada satu bini-bini betul lah buku. Yang itu yang saya kira kan membawa kita kepada penulisan buku itu mungkin bukan saja kepada rasa hati penulis itu, tapi ada research. Kemudian bila dah masuk sekolah menengah, saya juga saya suka baca buku yang kecil. Ramli Awal Musyik, seperti kita penyiasatan. Kemudian bila dah mula bekerja, saya lebih fokus kepada buku-buku yang lain. Macam mana nak rekam buku, interpreter. Pada adik-adik tadi, membaca itu orang yang membaca kita dapat ilmu. Bila kita baca kita dapat nulis, kita kena buat. Amat berat lagi kalau kita dengan itu. Dan bila dah bujuk-bujuk perkhidmatan, saya suka baca buku-buku berkaitan dengan sejarah, para dan memang
Lebih kurang begitu lah. Kita untuk Cik Mota. Kita nak dengar dulu panel kita punya favorite books lah. Okay, contoh sebelum tu Cik P. Cik P suka apa? Cik suka macam apa? Saya pilihan saya kita ada banyak koleksi ya daripada saya sebelum ni dekat usia macam kita berubah untuk usia. Sebelum ni memang saya banyak baca novel, tapi novel tu saya ada pilihan penulis. Saya ada serta-serta penulis je saya boleh terima novel sebab novelnya berilmu dan dia lebih kerohanian. Tapi sekarang ni kebelakangan ni kira 10 tahun ni saya lebih memilih non-fiction dan menulis kepada travelog. Sebab travelog ni dia adalah penulisan peribadi pengalaman. Jadi kita mengambil pengalaman dia untuk kita jadikan tauladan dan sebagainya. Dan macam Cik Mokhtar bercakap tentang suka baca buku misteri. Lebih kurang saya sebab kerana travelog ni disebab misteri apa yang dia telah mengalami. Dan juga bila kita baca history ni dan bila kita pergi ke satu tempat tu yang kita baca, kita boleh membayangkan sejarah-sejarah di tempat tu. Which saya rasa dia sangat berguna untuk kita lah. Daripada apa yang saya tengok ni masuk peredaran, usia ni sangat mempengaruhi pilihan buku. Pilihan buku kan? Ya tuan? Betul ya? Sampai satu tahap ni, macam kita dulu dia suka novel cerita, baca. Satu tahap tu beli dan tak baca. Saya masa awal-awal jadi cikgu, saya terlibat dengan sebagai guru penasihat sukan. Saya suka membaca buku yang berkaitan dengan kardiovaskular, buku yang berkaitan dengan pendidikan jasmani. Jadi ini antara yang banyak mempengaruhi kita untuk memperlengkapkan lagi kemahiran kita dalam bidang pedagogi dan sebagainya. Nampak tu buku yang dekat. Kalau boleh cikgu nak respon sikit lah. Anak-anak ada favourite buku tak? Cuma sebut sikit kita nak dengar. Alamak. Ada favourite. Cuma sebut je. Tak apa. Ramai-ramai kita nak dengar. Ada favourite buku tak? Okey, penulis lah. Penulis pilihan. Siapa? Aimai Sarah. Kita ada beli kedua. Aimai Sarah. Lagi? Terbaik Abdullah. Bestseller. Setiap tahun. Syariman. Ya. Saya sebut Aimai Sarah. Saya sebut break. Saya dah bagi announcement sikit. Sila cerita. Pilihan kedua. Ada dia jawab. Pihak KPM mengucapkan jutaan terima kasih kepada BRIC kerana BRIC akan menyumbangkan sekitar 3.1 juta dalam bentuk buku digital yang akan disumbangkan kepada semua pusat sekolah seluruh negara dalam termasuk Perak. Seluruh negara itu kalau Perak ada Malaysia yang ada. Okey, terima kasih BRIC. Bila kita dapat buku jadi tak sama. Okey, kita akan serahkan secara rasmi, Menteri Pendidikan akan serahkan secara rasmi semasa perhimpunan mendaring KPM yang diusahakan oleh UST pada 29 April nanti. InsyaAllah. InsyaAllah dah dekat 29 secara rasmi akan diserahkan kepada Menteri Pendidikan. Jadi insyaAllah Perak 1104 akan mendapat rak maya. Ini lagi. Ini lagi maksudnya DVD tu dasar pendidikan kita punya antara usaha kita. Ya, bila kita bercakap pasal DVD ni, kita bercakap berkaitan dengan sumber diri jatuh kepada trust. Maksudnya kita berkaitan dengan bahan-bahan digital yang berkualiti. Jadi yang kita kerjasama, sebenarnya kita sentuh trust malam juga rakan strategik yang komite. Play telah berpindahkan sebagai rakan strategik kita dalam pembacaan secara digital dia secara rasmi yang telah pun ditandatangani oleh KPM. Jadi Syariman inilah ruang-ruang di mana kita sentuh semua trust dalam masa pendidikan kita, sentuh trust 5, sentuh trust 6 dan dalam masa sama pengguna digital guru dan guna kita sentuh bukan trust 1 dan 2. Jadi satu program dan kita sentuh 4 yang insyaAllah tuan-tuan buat kita akan cari lagi banyak, lebih banyak lagi rakan-rakan strategik untuk kita laksanakan dasar pendidikan digital ini dengan lebih terancang, lebih berfokus. Alhamdulillah, terima kasih Kementerian Pendidikan Malaysia yang sebenarnya sekolah sangat mendahagakan buku, menantikan buku-buku baru dalam bentuk digital. Baik, saya nak Cik Mokhtar dan Puan Safwan, saya nak pergi sikit lah bila sentuh digital.
COVID-19 sebenarnya dia membangkitkan, saya rasa sebelum ini dah cerita dah, kita ada BRT, ROK sebelum dan sebagainya, tapi COVID-19 ini, konflik saya tak pasti di bagaimana kita sama juga, dunia pendidikan berubah. Dunia digital ini kita tahu, tapi kita tak buat. COVID-19 merubah landscape pendidikan dekat sama ada di sekolah maupun di respons dan memang betul Encik Syariman, bila berlakunya COVID-19 itu mengubah landscape pendidikan, di mana kalau kita tutup kepada buku misalnya, kita memerlukan pada ketika itu murid-murid kita memerlukan buku untuk akses pendidikan, dan guru pun nak menyampaikan menggunakan buku, tapi oleh kerana murid berada di rumah dan guru juga berada di rumah pada ketika itu, jadi penggunaan e-book ataupun buku secara digital ini adalah satu menjadi sebagai penyelesaian masalah kepada cabaran-cabaran yang berlaku pada COVID-19 sebelum ini. Polisi DUTP mungkin ada sedikit respon. Untuk pengalaman kami semasa pandemik COVID, alhamdulillah kami dalam koleksi kami ada fizikal dan kami juga ada koleksi e. Dan walaupun dia tidak sama banyak, koleksi fizikal kami adalah sebanyak 216,000 naskah fizikal. Tapi kalau koleksi kami untuk e-book saja kami ada lebih kurang 6,000 title, tapi kami langgan kepada 14 pangkalan data. So dalam 14 pangkalan data ni kami ada lebih kurang judul jurnal sebanyak dalam 6,700 judul. So ketika pandemik berlaku, memang semua institusi pun diarahkan tidak ada pergerakan, termasuklah lagi. So apa yang kami buat, kita intensifikan kita punya e-collection. Dalam masa yang sama, kita buat kita kata servis baru, yang mana walaupun student tak dapat masuk library, tapi dia masih boleh berhubung dengan kami, dan kami buat door-to-door service. Maknanya kalau buku yang dia nak tu tak ada dalam bentuk dia ada dalam bentuk fizikal, kita akan ambil maklumat dan kita akan hantar buku kepada pengguna lah. Tapi di situlah kita nampak peningkatan kita, penggunaan buku kita online kita sangat bagus, dia meningkat. Dan pada masa yang sama kita langgan kepada kita kata satu platform yang membolehkan akses kita punya langganan ni daripada dalam dan luar. Jadi tidak ada masalah pada student kalau dia sekalipun dia berada di luar UPT, luar Malaysia, so dia boleh akses kepada bahan kami. Dan tentang pengajian, tentang pembelajaran, universiti juga telah mengolahkan kelas kepada kelas online menggunakan platform-platform yang ada. So alhamdulillah kami boleh recover kita kata kekalutan pandemik itu dalam masa seminggu dulu. Maksudnya klinik itu tak satu. Semua klinik dia tuan. Semua macam mana dia nak guna kelas ni, arahan kelas nak teruskan. Cik Mokhtar, PSTP menyambut benda ini. Jujurnya Syariman, pada waktu pandemik itu PSTP adalah bagian paling signifikan. Saya ingat pada sekali pada waktu itu rakan-rakan saya yang menguruskan bahan sumber pendidikan di kampung, mereka masak nasi. Dan itu sebab dan saya nak ucapkan terima kasih pada rakan-rakan PSTP pada waktu itu. Perjuangan mereka tinggalkan keluarga, buat kentang tiram semua ni, buat bahan di pejabat masak. Tapi di peringkat tiga kami berada di sebagai satu peluang sebenarnya, peluang untuk kita accelerate penggunaan teknologi pendidikan pada waktu itu. Alhamdulillah kita tak pun bermula pada waktu itu dengan penjagaan COVID. Maksudnya anak-anak kita telah sedia takut macam mana nanti kasih. Dan pada waktu itu juga kita telah mula adakan guru. Ada satu kumpulan guru yang kita panggil CPT yang sebelum pandemik memasukkan alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk mula merancang sebelum berlaku daripada itu. Jadi kalau kita melihat berkaitan dengan buku, kalau kita lihat secara macam pembacaan,
kebanyakan daripada kita, saya kira 100% yang ada dalam ini ada ranking yang membolehkan kita mencapai pada bahan-bahan. Tapi kalau kita lihat secara buku-buku wujud, masih ada lagi pengguna-pengguna negara maupun tidak. Kalau kita lihat daripada segi pembangunan ekonomi dan keberterusan industri terciptakan. Kalau kita nak fokus 100% pada buku digital ada dengan industri terciptakan. Jadi perkara yang bersamaan kita kena fikirkan sama-sama sebab jangan lupa kita ada buku teks. Buku teks adalah satu sumber percetakan utama untuk kita. Kalau kita nak fokus pada semua buku digital yang sekarang ini sebenarnya memang sedang kita gerakkan, apa yang kita ceritakan. Tapi sebab itu di peringkat KPN kita sedang seimbangkan memenuhi keperluan minat dan trend masa kini, di mana kita fokus kepada buku digital, tapi dalam masa sama kita masih lagi galakkan buku-buku wujud yang perlu dicetak sebab masih lagi pengguna-pengguna negara, terutamanya yang usia-usia menikmati ya. Kalau nak hidup tu masih nak pergilah ke luar negara atau membuat yang berumur lebih kurang 40-50 mereka masih lagi maksudnya industri buku ini insya-Allah saya kira masih lagi akan terus walaupun Chen Alfa sekarang ini telah mula beralih fokus kepada bahan-bahan bacaan kita. Mungkin pun ada respon sikit daripada apa yang saya katakan. Maksudnya buku ini masih relevan. Kau lihat macam mana ini buku kita? Dalam poster ni lah saya nak memberikan sedikit makluman. Kita di pendidikan di negeri Perak ni kita ada reformasi kecemerlangan pendidikan di Perak. Jadi saya dalam poster ni lah saya nak cerita. Sebenarnya dalam reformasi dalam menyambut reformasi pendidikan yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dalam menggerakkan reformasi pendidikan di Perak ini, saya merujuk kepada kalau saya kalau boleh baca tuan-tuan dan puan boleh baca buku ni. Tajuk buku tu ialah The Kind Leaders oleh Karen Ross. Jadi buku yang ditulis oleh Karen Ross itulah yang mempengaruhi saya untuk meletakkan dalam konteks melaksanakan reformasi pendidikan di Perak ini, kita meletakkan kebaikan di mana kalau dalam Karen Ross itu memberikan penekanan kepada pemimpin-pemimpin meletakkan kebaikan dalam pelaksanaan dalam tindakan. Jadi kalau di Perak ini kita ada tiga menggerakkan reformasi pendidikan, kita ada tiga perkara yang perlu diambil perhatian. Yang pertama ialah berkaitan dengan kepimpinan yang mempunyai nilai. Kita mahu pemimpin baik di sekolah, di PD, di jabatan seluruhnya yang menguruskan, mentadbirkan pendidikan ini haruslah mempunyai nilai-nilai tertentu untuk membawa reformasi pendidikan. Maka yang keduanya ialah dari segi tata kelola. Kita mahu dari segi tata kelola yang baik. Dan yang ketiga ialah dari segi etika kuasa. Kita mahu meletakkan etika kuasa itu di jalan yang terakhir. Apa yang penting, kita perlu educate, kita perlu preventif, melakukan pencegahan, melakukan pembetulan dalam pelaksanaan tindakan kita. Itu adalah tiga elemen itu adalah hasil daripada pekerjaan saya daripada buku The Kind Leaders, The Kind Leaders oleh Karen Ross yang menjadi sumber kepada saya untuk menggerakkan dan melaksanakan reformasi pendidikan dalam konteks negara. The Kind Leaders. The Kind Leaders. Sejak ini masih lagi popular menjadi The Kind Leaders. InsyaAllah tuan. Tuan seperti kita maklumkan tadi kita duduk bersama dengan 1,104 sekolah seluruh negeri Perak. Terima kasih yang menyaksikan kami secara dalam talian. Jadi tadi kalau kita nak tengok sekolah yang ada, kita nak hello sikit. Assalamualaikum, sekolah mana tu? Yang ada kita tengok SMK Raja Chulan. Assalamualaikum Raja Chulan. Boleh dengar tak? Okey. Lambai sikit Raja Chulan nak tengok. Mana dia Raja Chulan? Dengar ke? Boleh dengar?
Boleh dengar ke Raja Sulan? Saya tak apa boleh dengar tu. Kalau boleh dengar, cikgu nak tanya soalan. Pengarah nak tanya soalan. Apa khabar anak-anak? Yang itu daripada tingkatan berapa tu yang bersama dengan bersiaran bersama dengan kita tu? Boleh ingat tak? Ya, siapa nama tu? Assalamualaikum. Sekalian tu kan. Okey, Raja Sulan, tadi pengarah tadi tingkatan berapa yang berada dalam ini? Tu. Ini sikit kalian. Apa lah saya? Putus-putus lah. Okey, apa pun berikan terima kasih kepada Raja Sulan. Mungkin ada 2-3 sebab SK Sultan Yusof Cinta Selatan. SK Sultan Yusof. Dia dapat sikit. Mungkin ada. Boleh ke Sultan Yusof kalau kita besarkan Sultan Yusof dah tengok sikit muka anak kita. Kat mana ni? Kat surau ke library? Dia kat surau ke sini kan? Okey, boleh dengar ke cikgu? Boleh dengar ke? Lambai sikit kalau boleh. Kita nak lambai sikit kan tengok. Okey tuan, silakan kita ada soalan. Okey, saya nak tanya berapa kali dah adik datang ke pusat sumber sekolah dalam sehari? 10 kali. Sehari 10 kali. Baik, siapa nama ni? Nama awak siapa? Dennis Warren. Darjah apa ni? Tahun 6. Alhamdulillah, terima kasih cikgu dan juga warga SK Sultan Yusof Cinta Selatan. Kita pergi ke sekolah tadi dulu. Kita pergi ke Mu'alim SK Bangkap SKBD 2020 Bandar Berang 2020. Boleh ya? Itu dekat Dewan saya tuan. Orang kumpul di Dewan untuk program hari ini. Mana dia? SKBD tu ya itu. Saya nak tanya ni. Siapa yang dah isi AINS angkat tangan? Okey, AINS ada. Okey, terima kasih. Untuk bagi sekolah AINS ada satu sistem untuk kita mengisi nilam. Ini tuan tulis dan tulis ke buku. Kali ini kita ada sistem AINS. Tuan hanya mendaftar dan mengisi bahan bacaan. Ini dah rehat belum? Sekolah dah rehat belum? Dah makan dah? Terima kasih temukan untuk SK Bandar kita ada SMK Seri Perak, Hilir Perak. SMK Seri Perak semua merah semua. Ya saya. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Ini di mana? Di pusat sumber ke? Dekat perpustakaan Perak. Ada berapa ramai dalam perpustakaan itu sekarang? 41 termasuk dengan pusat sumber. Alhamdulillah. Mungkin pengarah ada apa nak tanya ke pada adik kita ni? Darjah berapa tu? Tingkatan berapa? Tingkatan 3. Tingkatan 3. Okey. Selalu menggunakan bahan rujukan di pusat sumber tak? Ada sekali. Okey. Selalunya bagi mata pelajaran apa yang selalu menggunakan rujukan di pusat sumber? Melayu, sejarah dan
Mati-mati. Okey, bagus. Ya, teruskan usaha tersebut. Terima kasih kepada sekolah-sekolah yang sangat komit dan pada semalam kita dapat dilari untuk live pada ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak temukan sesi podcast kita, tapi kita berhenti sekejap. Kita nak beri laluan pada Divina daripada SMK Ulu Bernam Bagan Datuk. Puan PPD-nya ada, bawa jauh. Merupakan naik Johan pertandingan bicara buku sekolah menengah kategori bahasa Inggeris tahun lepas. Ada mengutamakan ingat lagi. Jadi, Divina, are you ready? Okay, silakan. Thank you, Encik Syariman. There's always hope, even when your brain says there isn't. By John Green. This quote perfectly defines the book that we will be discussing about today. Hello, ladies. I'm Davina Priyanka Kumarasan, a student from SMK Ulu Bernam Bagan Datuk Perak. Well, in this wonderful day, I would like to take the opportunity to share with you about a book that became my best friend in quite a short period of time. Well, the book in question is the book The Way I Used to Be by Amber Smith. Well, it don't feel legal to consider this book as a book. To be honest, it's actually just a bundle of emotions expressed in words. Alright, let's take a scenario as an example. Let's say I'm staring at a wall without any outer expression of his. Do not, I repeat, do not come to me and ask me, hey, how are you feeling? Because at that particular moment, the only thing that I must be feeling is this emotion. But you see, when we are talking about the way I used to be, a thing that I came across on social media pops up in my mind, which sounds somewhat like this. There is no better feeling when a piece of art meets you at exactly where you are, when it hits you at the perfect moment and starts to itch your brain. That is definitely the case when it comes to literature and finding and reading a book that speaks directly to you. And in my opinion, I find it a beautiful thing. And not only that, it also perfectly complements the book that we will be talking about today. Now, enough chit-chatting, let's all dive into the wonderful and magical world of Amber Smith's writing, shall we? Well, in this book, Eden, your main character, portrays a girl who has always been good at being good. She's your typical good girl who gets good to perfect grades, has a loving family, involved in the orchestra band, and loves reading. She's your average, nerdy goody two-shoes, and she had the purest soul ever. But as usual, every good thing has come to an end, and so does this. So there is a but. But the night her brother's best friend rapes her. Yes, rapes her. Her entire life capsizes. Do you know how hard that must have felt for her? What was once simple is now complex. Who she was once, or who she loved once, she now hates. Things that she used to know to be true are lies. Nothing makes sense anymore. She knows that she has to confide in someone, but she can't. Her tongues are tied. They are tied by useless and legendary words uttered by any rapist ever. No one would ever believe you. 5 words. 5 useless words that made her go through hell and back. And since she can't confide in anyone, she did what any sane person would do. She buried the truth. And together with that truth, she buried herself. Who was once the most purest soul who could ever walk past by is now tainted as ever. Well, it's only 4 parts, freshman, sophomore, junior, and senior year. This proactive debut novel reveals the deep cuts of trauma on an individual's life. Not only that, it also demonstrates on how the individual herself navigates through the unbearable pain of adolescence, first love, first heartbreak, of friendship broken and revealed, all while learning how to express or embrace the power of survival she never knew she had hidden within her heart. You see, as a girl who loves to read young adult fiction,
This book is by far one of my best purchases ever. I say so because this book presses on issues that we might face as a member of society, such as sexual assault, bullying, relationship issues with your families and friends, and so on. So now, of course, see me speak this tiny of a simple book must have made you a little curious on where and how you should acquire. Well, that's easy. You can get all these books at any bookstore outlets for a good sum of 60 Malaysian ringgit. And it also has about, let me check, it has about 376 pages and is published by McElroy Books in the year 2016. And before I forget, this book also has a sequel! So, if you want to know more about Eden's life, do get the book The Way I Am Now by Amber Smith. Both of these books is dedicated to you. To every you who has ever known the feeling of needing new ways to be. With that, signing off yours truly, Davina Priyanka. Toodles. Dia boleh tadi kan masuk kedai 3 je tak? Tahun ni kita dapat. Dia ada ruang lagi. Dan sebenarnya ini adalah contoh anak murid kita di dalam daerah kita. Di negeri Perak yang ramai sebenarnya yang sangat suka membaca, dan kalau kita beri peluang di cikgu, terutama cikgu menyaksikan dalam talian, beri ruang anak-anak kita di sekolah sekali-sekala yang sepentas perhimpunan dan sebagainya bercerita buku favorit mereka. Jangan cikgu pilih, tapi yang mereka pilih sendiri buku itu. Bagaimana respon sikit? Kalau kita tengok belasan buku oleh Yana tadi memang hebat lah ya. Saya mengagum ya dengan tampilan dan ujaran yang disampaikan itu sangat bermutu, dan saya yakin ramai bagi dalam kalangan anak-anak murid di Perak ini mempunyai bakat sebenarnya Yana yang ada pada hari ini. Terima kasih Yana, all the best ya. Ulang baik-baik. Boleh cerita Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara, inilah kita nak dalam program pembacaan kita ini. Program ini sebab akhirnya kita nak anak-anak kita dapat sambung daripada apa yang kita baca. Anak ini tidak boleh cakap seperti itu kalau kita tak baca. Jadi dalam program ini apa kita nak mereka baca, dan ada program-program permainan selepas pembacaan. Dan saya yakin kalau ini dapat kita laksanakan, semua anak-anak kita akan dapat lahirkan lebih ramai lagi. Congratulations Ibn. I hope I can see you again this weekend. Right? Sebab tadi kita ada sebut tadi soalan saya kepada salah seorang murid di sekolah muda tadi ya. Saya bertanya soalan berapa kali datang ke sekolah. Jadi ini merupakan satu pemula kepada akses kepada pembacaan. Kalau dia dah bagi kepada pusat guru, maka dia ada peluang untuk membaca buku, dan itu merupakan tempat atau satu center pusat pada pembacaan pada guru. Pusat di mana ilmu itu akan berkembang. Maksudnya boleh menjadi nadi di sekolah. Ya. One film, ada peranan IRC. IRC itu betul-betul semua saya cakap tadi merupakan pusat sumber di UTP. Adakah pelajar UTP ini sangat menghargai pusat sumber? Bagi saya menurut sangat menghargai bila sangat cantik dia. Ya, betul. Kalau kita tengok dengan gahnya library, saya menyetujulah student kita menghargai apa yang ada di library. Selain pada itu juga, saya rasa dengan kebakaran kaki tangan untuk membantu mereka especially dalam membuat rujukan maklumat, mereka senang untuk datang ke library sebab bahan yang dia nak selalu ada. Tapi beside dia belajar hanya untuk lulus peperiksaan, kami juga membuat program untuk menjadikan membaca itu satu cara hidup, satu budaya. So macam kita ada satu program yang kita namakan I4RM, read, relax, I can't remember the last one is 50. So kadang-kadang kita nak baca satu buku yang bermasa yang lama. So what we did in the section is seorang akan baca, dia baca buku tu tentang konten buku tu, apa buku yang dia pilih, dan we have a group, they share
apa yang dia baca. Dia share the important points. So secara tak langsung orang yang tak baca buku tu pun tahu tentang message yang disampaikan. So in a way dia orang dapat summary. So it's good kalau dia tak tahu dia baca dia. So that is one of the ways to buat. Macam program hari ini secara tahunan memang kami buat. Even masa COVID dulu, bila kita tak boleh nak ada bersemuka, apa yang kita buat ialah kita rekod bacaan secara digital. Diorang kongsi di dalam platform media kita. So itu cara-cara galakkan. Sebab kita nak membaca ni bukan sahaja budak-budak membaca sekadar nak tulis periksa. Wajib membaca tu hanya untuk lulus periksa di sekolah atau di universiti. Kita tak nak macam tu. Kita nak jadikan membaca tu gaya hidup. Sebab membaca ni dia bukan hanya menambah pengetahuan, tapi dia membentuk cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi. Secara tak langsung membaca ni membentuk peribadi. So that's why we must, dan sebab kita perlu mendidikkan anak-anak menjadikan membaca besar gaya itu. Dan sebenarnya kita dekat membaca kebangsaan tuan. Cik Muhtar, kita sehingga 2030, bermula 2021, 10 tahun program dekat membaca kebangsaan ini sebenarnya untuk kita melahirkan masyarakat Malaysia yang suka membaca budaya ini. Kita suka baca, Cik Muhtar. Mungkin saya boleh share dekat sini. Kalau saya share statistik dari Pustakaan Negara Malaysia ya. Statistik itu daripada saya tengok track daripada 3 sesi kajian yang telah dibuat pada tahun 2004. Kajian dibuat statistik membaca rakyat Malaysia. Pada tahun itu adalah 4 buku setahun. 4 buku setahun. Ya, statistik ini dibuat setiap 10 tahun. So pada tahun 2015 statistik itu meningkat kepada 15 buku setahun. Okey, kita nampak ada peningkatan mungkin usaha sekolah atau usaha negara dengan segala yang dibuat ada membaca. Dan kita tengok selepas tahun 2015 pada tahun 2023 lonjakan dia lagi. Rakyat Malaysia membaca sebanyak 25 buku setahun. Itu saya rasa impact daripada kita kata adunan teknologi itu digital. Yang mana buku boleh didapati di mana-mana. Buku digital. So that is the plan of kita kata yang cantik menyebabkan statistik membaca sekian meningkat. Statistik membaca buku. Kalau saya boleh tambah, Puan dan juga cakap mengenai trend membaca dan faham membaca anak-anak kita di KPM. Statistik 2023 kita masih tiga lagi. Kita menunjukkan bahawa anak-anak kita di KPM secara kuantitinya membaca sebanyak 42 bahan. Bukan buku yang jadi kita kata bahan ini, program ini telah buka seluas-luasnya ruang bahan yang dibaca itu bukan saja kepada buku yang mawujud, tapi kepada buku-buku dan juga bahan-bahan berbentuk digital. Kita tak nak anak-anak kita terperangkap program bilang bagi membaca ini hanya baca buku ini saja. Kena cari buku, kena pergi library, lepas tu kalau tak ada buku, bukan program bilang dulu. Dan dalam masa yang sama, kita juga bekerjasama sebagai contoh. Link ada di bawah sana, kita bekerjasama dengan Perpustakaan Negara Malaysia di mana mereka buka seluas-luasnya ruang untuk anak-anak kita daftar dalam video pustaka. Daripada dalam itu ada beratus ribu bahan yang anak-anak kita boleh baca secara percuma. Sebab itu tuan-tuan dan puan, sekarang ini kita telah mula melihat kalau ada CPN di sini, kita dulu cakap mengenai ratio buku yang wajib ada di sekolah 1:15 satu buku. Kalau sekolah menengah mesti ada 20 buku untuk setiap murid. Tapi kalau kita buka ruang itu seluas-luasnya berdasarkan kepada capaian bahan, kita sebenarnya dalam capaian. Kita boleh capai bahan-bahan secara digital di Perpustakaan Negara Malaysia. Kita dah boleh capai bahan-bahan pada link. Kita sedang bekerjasama juga dengan beberapa syarikat buku yang menyediakan overdrive secara percuma. Anak-anak kita capai program baca di mana-mana. Sebab dari ini, read everywhere and digitally. Sebab saya kira apa yang sedang dilaksanakan di Perak ini dengan moto itu sangat sesuai. Dan teman-teman, saya akan anak-anak kita ni pergi ke pustaka itu ada banyak bahan
Tetapi dalam masa sama diberikan KPM kita tak merasakan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, setiap tahun di bawah program KPM MDI BHP mendapat peruntukan saya tak boleh sebut lagi lah ya, tetapi jutaan ringgit di mana kita masih lagi bekaskan buku-buku untuk membangunkan koleksi di pusat-pusat sumber sekolah dengan bahan-bahan yang lebih tersendiri. Dalam masa sama tuan-tuan kalau kita ingat tak terlepas kita dapat wajah buku ratusan juta ringgit untuk tuan-tuan juga untuk membangun koleksi di rumah. Jadi usaha tuan-tuan untuk anak-anak kita dapat capaian kepada bahan bacaan dan dalam masa sama menggalakkan anak kita ini membaca memang sentiasa giat bicara. Terima kasih. Ya, mungkin tuan nak tambah sikit. Kalau kaitan dengan membaca ni ia perlu dibuka. Jadi bukan membaca ini kalau kita sudah tekankan dari awal tadi, maka dia akan menjadi budaya. Jadi budaya membaca ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam pendidikan. Dia bukan saja menggalakkan aktiviti, kalau dalam konteks tonggak madani dia memberikan satu daya cipta, menggunakan nilai-nilai kesejahteraan, ada rasa hormat dan menekankan hal-hal yang berkaitan dengan insan dan sebagainya. Jadi di Negeri Perak ini, Pusat Sumber Negeri Perak telah menjalankan berbagai program pembekasan baca murid, antaranya pertandingan membaca bestari, bicara buku, mengkarya muda, serta aktiviti yang melibatkan nilai, literasi maklumat, jom membaca dan perkabungannya. Ini antara perkara yang dilaksanakan melalui Pusat Sumber Negeri Perak. Dan kalau kita tengok dari segi kapasiti jumlah buku di Negeri Perak ini melebihi daripada 20,423,102 buah buku. Jadi kalau kita nak ratio murid kita di Negeri Perak ini lebih kurang 350,000. Jadi maknanya buku-buku yang di Perak ini mencukupi untuk menampung atau menggerakkan proses pembacaan untuk menjadikan budaya. Jadi saya menyeru ya kepada guru ya, kepada para ibu bapa yang dekat dengan murid-murid supaya murid-murid ini dipupuk dengan minat budaya belajar. Baik tuan, 20 juta jumlah buku Cik Mata. Tapi dah masih satu kita ucapkan terima kasih KPM sentiasa support sekolah untuk menambah. Kadang ada buku kita yang dah uzur Cik Mata ya, selalu melalui bahan bacaan tambahan di Perak tahun ini lebih kurang 300 buah sekolah akan dapat kesempatan tersebut lah. Terima kasih KPM dan juga yang lain. Baik tuan-tuan dan puan, jam nanti pukul 11 pagi. Tuan-tuan, jangan risau, boleh juga baca macam termasuk dari secara digital dah masih sama. Kita juga ada buku yang kita sediakan lah. Di sini pun kita ada baca pilihan buku. Kalau tuan-tuan nak saya ingat kepada Adibah, CEO kota buku, dia selalu cakap kadang-kadang kita, kadang-kadang lah manusia ni dia memang tak suka baca. Dia hanya tak jumpa lagi buku yang dia suka. Kadang-kadang kita pergi kedai sehingga lah kita jumpa satu buku. Macam saya dengar dia cakap tadi, Ain Maisarah, kita jumpa dah seorang penulis yang suka. Temui Abdullah, kita jumpa setiap kali kisah buku, mereka akan cari penulis yang betul tak? Mesti tunggu temui buku, betul tak? Tahu tu tak dia buat buku tak? Yang suka baca buku temui, mana dia buat buku tak tahu ni? Wah, ibu tak pasti. Saya pun dulu untuk betul semua sampai kita buku 11. Mungkin kita boleh tengok sekolah itu berada di sini. Saya tambah sikit PBKKL dan Cik Mata. Alhamdulillah, terima kasih Cik Mata. Perak akan bertugas untuk tim PBKSS Perak. Terpilih untuk bersama dengan tim KPKS untuk pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur di dalam isi nanti. Jadi kita akan bawa lebih kurang 7 sekolah Cik Mata bersama guru semua sekarang sampai di buku orang. Gila-gila kita bagi keluar. Kita bawa juga pengacara kita hari ini. Yang kita proses rumah sekolah yang kita ini ini sendiri dapat penggunaan kita develop pesan murid dapat mengurang anak murid. Jadi betul-betul macam ni dia akan mungkin kesenian ini okey, Cik Mata, Tuan Samuan, Puan dan juga yang lain kita dah pukul 11 ya. Jadi kita boleh baca bersama dalam masa yang sama. Jom kita tengok sekolah-sekolah yang berada di lokasi. Ayo kita bersama-sama untuk membaca selama 10 minit untuk
tuan-tuan semua, program ini dijalankan serentak seluruh Malaysia. Di perpustakaan awam, perpustakaan negeri, daerah, desa, IPT, isi perguruan dan seterusnya dan bergerak tentunya. Ayo sama-sama 10 minit dan luangkan masa untuk membaca.
jam 10 minit kita membaca bersama pada hari ini. Saya yakin sampai ada yang tak nak tutup dalam buku dah ni. Kita terus membaca. Tapi apa yang dapat lihat pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama bacakan. Kita duduk bersama membaca. Perkara ini kadang-kadang susah kita nak buat. Dia dengan kesibukan, kerja, keluarga. Kadang-kadang saya kalau saya tanya lah tuan-tuan, agak lama-lama dah dia tidak betul-betul membaca. Mungkin membaca, betul-betul membaca. Coba baca daripada kita 10 minit. Mungkin kita boleh tuan penerbitan. Kita bersiaran langsung dengan anak-anak kita. Kita ada ruang masa sikit lagi ni. Saya kira sambil-sambil itu mungkin tuan-tuan dan lain-lain boleh respon berkaitan apa yang sedang kita lakukan pada hari ini. Seluruh Malaysia turut membaca bersama dengan kita. Okey, ada sekolah yang tidak pergilah pada anak-anak yang perlu dari tadi ni. Mana dia? Ini daripada SK Talang. Dia masih baca tuan. Tak berhenti lagi SK Talang ya. Tuan, Kuala Kangsar masih membaca. 10 minit tak cukup. Tak cukup memang tak cukup tuan ya. Untuk habiskan satu buku. Pada saya baca ni, buku paling ada saya tahu bukunya. Bagaimana belanja dapat nama Sultan apa ada di pinggiran sungai. Tapi kita cari lampu ni. Okey, anak-anak SK Talang apa khabar? SK Talang. Hai. Okey ada. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Okey, SK Talang lagi nak pergi ke mana sekolah yang ada? Kita hai-hai juga tengokkan SJKT Keruk. Tuan ada SJKT Keruk 10 perak kan sama kita. Jadi tadi dah ni. Study so, semangat baca SJKT Keruk. Hai. SJKT Keruk apa khabar? Baca buku apa tu? Boleh semua respon. Baca buku apa? Silakan, buku apa yang dibaca? Ya saya, buku apa yang baca? Yang awak baca? Dia kawan dia. Bergosip. Tajuk buku apa? Okey. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Lagi kita ada sekolah daripada mana? Kita tengok daripada LFS. Mereka bersiaran daripada Pusakaan Awak Daerah ya. Dia dulu ada program di sana dan membaca bersama kita juga story ni tuan. Daripada Pusakaan Desa, betul ya? Puan tu, Pusakaan Awak Daerah ya. Baik, itu dia. Kita ada cikgu-cikgu juga berkumpul di sana bersama dengan anak-anak kita program di daripada Pusakaan. Terima kasih banyak LFS. Lagi ada daerah mana kalau ada? Kita bagi ruang anak-anak kita satu dua kumpul di sekolah. Angkat mereka untuk ke peringkat negeri bersama-sama kita. Tadi ni Mu'alim dah tak habis-habis baca lagi Mu'alim ni. Okey. Ada sekolah lain yang berdiri di belakang. Sri Samudra. Tuan, Sri Samudra daripada Manjung. Hai, Sri Samudra, lampai sikit. Hai. Saya nak tanya Syariman. Ya saya. Ni, adik-adik SK Seri Samudra. Minat tak kalau kita hantar komik ke sekolah? Kalau minat, tunjuk tangan bagus. Minat? Kita ada kerjasama dengan Kadukawa, Gepastas. InsyaAllah nanti kita akan hantar. Wah. Okey, lagi kita ada sekolah mana tu? Penerbitan yang belum keluar. Saya kalau boleh kita bagi ruang pada mereka. SK Badan Datuk macam tak ada video ni kan? Ada ke? Tapi masa sikit je sebab kita ada ruang sikit untuk buat urusan pada hari ini. Kalau ada lagi penerbitan, sekolah yang berada di belakang kami, anak-anak kita yang memang bersama kita daripada pagi tadi untuk program Terak yang dijalankan secara hybrid dari TV dan juga seluruh negeri Perak. Okey, tuan kita masuk ke yang terakhir, Tuan Pin, Cik Mauta dan Tuan saya pada Tuan Pin terlebih dahulu. Saya rasa macam ni, bila kita cakap pasal industri buku, antara yang kita risau itu, kita datang, buku datang siapa nak baca buku di
sebab semua orang dah ada handphone dan tablet mana. Tetapi bila setiap kali kita buat pesta antarabangsa pada Lumpur, masyarakat Malaysia, satu Malaysia turun penuh. Sedikit harapan bagi dan sedikit respon saya. Kalau kita nak tengok dunia buku, sebenarnya dunia buku ni dia tak terkikis dengan perlukan. Sebab kita boleh nampak sebenarnya dengan adanya teknologi, kita kata kita boleh memperluaskan pengaruh buku dalam bentuk yang lebih dinamik. Macam tadi kita kata ada buku digital, tapi dengan adanya kita kata teknologi, buku ni kita boleh jadikan dia mengikut kesesuaian kesesuaian kita. Okey, sebagai contoh saya kata buku kita kata e-books. E-books ni kalau kita nak baca kita kena duduk sempat ataupun di mana kita baca dia lebih kurang macam buku fizikal. Cuma macam Cik Safuan kata tadi, dia dah meningkat umur ramai suka baca buku fizikal. Maksudlah saya sebab apa, mata dah kunci nak tengok yang kadang tengok tak betul, kena besar kan, habis itu lagi pegang kan. Nikmat ni lain sebab buku fizikal ni dia ada magic dia sendiri. Dia rasa bau buku dia, kita tak boleh dapat tu dekat sini. Nak discuss siapa nak interview kan. Tapi kalau kita tengok the plan of dynamic dalam buku ni, kita kata kalau orang yang tak punya masa nak baca buku, dia ada option, dia ada pilihan. Katakanlah masa dia memang dia tak boleh duduk diam, dan dia boleh buat pilihan audio book. Audio book ni kita boleh pakai masa berkebun kita boleh pakai, masa kita jogging kita boleh pakai, masa kita mengatur kita boleh pakai. So dia tak perlu duduk static, but dia boleh dengar. Dia audio book. So macam tadi Cik Mokhtar sebut pasal OneDrive. Ya, dulu saka ada buku banyak, and sekarang dia lebih bagus sebab dia boleh download lagi. You download apps DB, dalam DB tu you will get thousands of books digitally and ada audio book. Mana yang tak tahu nak bagi anak baca buku pun dia boleh download dari DB. So sebenarnya bukan dalam fizikal atau digital. Sebenarnya yang penting ialah message yang nak disampaikan. So message ilmu tu masih hidup, dan dunia tu sebenarnya actually message tu hidup dan buku tu sebenarnya masih hidup, cuma bentuk dia hidup. So yang kita nak message ilmu tu sampai tak kita dalam bentuk digital atau Ya, tetap message message itu yang sebenarnya membentuk message ilmu. Baik, konflik. Cik Mokhtar, sedikit rumusan dari pihak KPM melihat. Saya bila bercakap perkara hukum mawjud dalam pendidikan, sebenarnya saya ini berada di persimpangan. Sebab saya ini jaga fungsi pengintegrasian teknologi pendidikan. Dia bercakap mengenai teknologi, budaya teknologi dan sebagainya. Tapi dalam masa saya juga jaga hal berkaitan dengan orang macam. Tapi tak apa begini. Penting itu. Betul. Seperti mana yang Kofi kata tadi, orang yang suka pegang buku ni, dia mesti jiwa dia itu jiwa yang halus. Dia suka cium buku, dia suka pegang rasa klik buku, isi buku, kertas buku. Dan bila kita pegang buku, dia ada rasa kepunyaan. Dia ada babai susu, dia ada anak, kita begitu. Tapi kalau buku digital ini, dia dapat ke mana pun dia mesti begitu. Saya melihat ke masa hadapan buku-buku digital ini, banyak kebaikan. Sewaktu kita baca dia boleh buka keluar macam-macam imej. Kadang-kadang nak kita dah mula bercakap mengenai bila ke macam-macam boleh keluar. Pembacaan itu lebih menarik. Dia sesuai dengan generasi lebih terkini. Macam generasi saya dan juga waktu ini, kita lebih kepada buku sebab jiwa-jiwa yang halus itu suka pegang baca. Dan kadang-kadang dulu kalau kita baca kita betul-betul kan sebab kamu itu baik berbanding dengan yang kita. Tapi kalau tanya saya lah ya,
kita berada di KKM, kita fokus kepada anak-anak. Saya percaya bahawa bahan-bahan digital ini akan menjadi satu yang trend sekarang dan akan sentiasa berkembang masyarakat. Tapi buku-buku moden masih ada lagi, buku-buku tergantung besar lagi, pendidikan buku selagi dan generasi kami ini masih ada di dunia ini. InsyaAllah. Tuan Sapuan sebagai pengamal pendidikan, apa yang Tuan harapkan? Saya beri platform ini Tuan pada anak kita, guru-guru kita dan juga kami. Silakan Tuan. Saya ingin merumuskan perbincangan kita ini dengan mengatakan bahawa hebatnya buku itu adalah bergantung kepada kandungannya. Jadi saya selalu mengamalkan bila buku ini saya selalu baca awal pagi sebelum pergi kerja dan sebelum tidur, 2 sesi masa. Dan buku itu tak semestinya kita perlu segera menghabiskannya, tetapi kandungan yang kita baca itu kita boleh gunakan untuk kehidupan kita hari-hari. Misalnya saya sebut tadi buku Karen Ross, Kind Leaders. Dia ada 5 perkara yang baik di situ. Di mana yang pertamanya kalau boleh kongsi ialah kita memodelkan perilaku yang baik secara konsisten sepanjang masa. Jadi yang ini yang kadang-kadang bila kita bergerak, kita bertindak dalam mengendalikan aktiviti dan sebagainya, kita merenung kembali apa yang telah kita baca sebagai itu untuk kita melakukan tingkah laku ataupun melaksanakan sebagaimana yang disebut dalam buku tersebut. Jadi dalam konteks READS, maknanya READS, read everywhere and digital, kita boleh menggunakan sebagai pelajar, sebagai pembaca dan sebagainya. Kita boleh menggunakan digital ini sebagai elemen untuk memastikan bahawa kandungan yang ada dalam buku itu sampai dalam sekedar pendidikan. Kalau pelajar, pastinya untuk mendapatkan maklumat tambahan hasil daripada bersama dengan guru, dan guru-guru menyampaikan maklumat dalam pedagogi, dalam kelas. Jadi pelajar-pelajar ini mungkin tak dapat berpeluang untuk mendapatkan bimbingan dari guru. Dia boleh menggunakan buku itu sebagai sandaran untuk dia menambahkan lagi atau melakukan kekayaan untuk mereka mengetahui tentang suatu perkara itu. Jadi buku ini pada hemat saya adalah satu perkara yang sentiasa memberikan kebaikan kepada kita dan bahan yang dibaca itu pasti memberikan manfaat kepada guru kita. Jadi dalam pendidikan saya menyeru sekali lagi untuk kita memperhebatkan lagi pembacaan di kalangan murid di sekolah dan gunakan proses itu sebagai entiti untuk menggerakkan program-program pembacaan di sekolah sederhana. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lakukan Cik Sapuan dengan yang baik. Sudi bersama kita dalam podcast Edupera. Di sini juga kami mengambil peluang pada tuan-tuan dan puan-puan, SPP, sektor sumber dan pendidikan. Jika tuan-tuan kenal guru-guru kita yang cukup berbakat, anak-anak kita yang menempuh kejayaan diberikan kebangsaan maupun antarabangsa di mana saja, hubungi kami. Kita akan bawakan mereka ke hadapan. Kerana kadang-kadang kita tak tahu, kita ada 300,000 lebih murid di Iraq. Saya tak tahu mungkin dia pernah mewakili negara kita ke Korea. Dia pernah ke Jepun, guru kita. Dengan cerita-cerita dari tuan-tuan ini, jadi komen bawah guru, boleh membawa mereka ke hadapan dan kita akan kenal bakat dan juga keistimewaan guru, mungkin pegawai, mungkin juga anak-anak secara juga. Terima kasih pada datang podcast saya untuk Edupera ini. Terima kasih tuan-tuan di ruang kawasan kekal dan kita bersama dengan rakan satu kita. Selain daripada itu rakan satu kita di Pandai FM ini kita ada link, kita ada game buku dan seterusnya ramai yang akan join lagi. Tapi mungkin untuk yang ada itu. Terima kasih sekali lagi. Saya serahkan kepada pentas Perak Ring Madani Ring Everywhere and Digitally kepada trio pengacara kita. Silakan.
Baiklah, terima kasih kepada ahli panel kita kerana sudi berkongsi dengan kita. Tak dilupakan juga Encik Syariman yang mengendalikan sesi podcast pada hari ini.